Kalau korang ingat Sahara tu dah cukup kering, tunggu sampai korang kenal benua ni double triple lagi kering. Sini, geng Geo nak story. Inilah dia, Antartika. Keluasan dia lebih kurang 14 juta kilometer persegi. Bayangkan 2 kali ganda besar dari Australia dan juga dalam 1.5 kali besar dari Amerika Syarikat. Tapi jangan tertipu dengan cantik dia tu. 98% kawasan ni ditutup dengan ais dan sangat tebal. Purata ketebalan ais tu 2.2 km dan ada tempat sampai 4.8 km dalam. Antartika terbahagi dua, iaitu timur dan barat. Tengah-tengah ada satu banjaran gunung yang besar. Nama dia Gunung Transantartik. Macam tulang belakang benua lah. Manakala bab cuaca pula, cuaca di Antartika ni boleh cecah sehingga 94 darjah Celsius. Kelajuan tiupan angin pula kadang sampai 320 km sejam. Sangat sejuk dan tiupan angin juga sangat kuat walaupun kawasan ni penuh ais. Antartika ni sebenarnya kawasan paling kering kat dunia. Kalau kita nak kata gurun Sahara jarang hujan, kat sini pula 2 kali ganda jarang nak turun hujan. Walau bagaimanapun, dekat sini tetap ada hidupan, tumbuhan dan juga haiwan. Tumbuhan seperti lichen dan juga moss. Manakala haiwan, antaranya penguin, ikan paus, anjing laut, beruang air dan seangkatannya. Purata haiwan paling banyak semestinya penguin, iaitu sekitar 6 juta ekor. Setengah juta dari jumlah penguin tu adalah sejenis penguin emperor, iaitu yang jenis gemuk dan tinggi. Boleh dikatakan penguin ni adalah raja segala penguin. Tapi sekarang, Antartika tengah hadap tekanan. Iklim dunia makin panas. Ais mencair, habitat pula makin pupus sikit demi sedikit. Terutama penguin emperor dah turun sebanyak 22% di sesetengah kawasan. Satu benua, banyak kisah tersendiri. Dapat something?